Tadi kau cakap tak malu dengan orang, kau menyorok kenapa? Aku malu kawan dengan kau. Malulah, mana tahu ada jiran ke. Sebab jiran aku tak tahu aku kerja ni. Kira malu dengan orang lah tu. Jiran aku bukan orang. Ha? Kau ni masing-masing lah, masing-masing ada pendirian masing-masing. Awak kau tak tahu kau buat apa? Kerja apa? Dia tak tahu aku kerja angkat sampah ni. Aku bagi tahu dia aku kerja angkat sumpah. Apa? Takkanlah pakai macam ni angkat sumpah. Aku nak tanya kau lah. Kau selama-lama kerja ni ada tak jumpa barang-barang yang kau tak sangka? Ada? Apa dia? Jumpa kau. Kau ni janganlah macam itu. Aku tanya sebab kau lebih lama daripada aku. Pukul berapa sekarang ni? Pukul 9.30. Kenapa cepat sangat? Rehat pukul apa? Rehat pukul 10. Kenapa datang pukul 9? 9 time makan. 10? 10 time rehat. Habis rehat dengan time makan tak sama? Masih berehatlah, tak boleh makan. Kalau ada yang gaji lebih sikit boleh belikan aircon kan, sedap duduk sejuk. Kau seorang je panas, aku okey je. Mat, tapi kalau rumah ni ada almari cantik Mat, besar-besar tu 3 almari, kita susun baju lawa-lawa Mat, rumah Mat. Cakap sikit, jangan diam je. Sebab kalau kau cakap aku rasa macam tak cakap, rasa macam pelik. Kau cakap sesuatu. Kau tahu kenapa aku tak cakap? Kenapa? Takut tak kelakar. Kau akan menyesal kalau tu betul. Sebab kau ada kemampuan untuk bantu aku, tapi kau tak tolong, kau akan menyesal. Tapi tak apalah. Benda tu soal duit, soal tak naik pangkat tu benda kecil lah. Tak apa. Aku lebih tak apa. Aku tak nak. Mat. Jual mahal pula. Mat. Dengan baik-baik. Mat. Kau tahu kan? Kita orang ni kalah kalau pasal mak. Mat. Kau tahu kan kita orang kalah kalau pasal mak. Tapi pergilah Mat. Memang rezeki kau agaknya. aku tak nak. Mat. Baju-baju aku tu semua Mat. Mat. Mat jangan begitu Mat. Cik. Puan. Cik. Datin. Cik. Janganlah macam ni. Penat kita orang kerja. Sekarang Tak apa. Cik. Okey, senang je. Kalau you tak nak pulangkan, I nak pergi report dekat management. Kenapa nak report? Bukan kita ambil. dia ni dulu lontar peluru punya orang ke apa ni? I nak report dekat management. Muncul tu kopak Apa ni dia ni? apa? Dia tak buat balik. Dah lah. I report dekat management. You jagalah. You depan kerja nanti tengoklah. Aku betul-betul terluka lah. Orang yang aku sokong, orang yang aku tolong, aku diberhentikan. Tapi aku macam mana Habis? Kau kerja je lah dengan dia. Assalamualaikum. Alah, aku nak jawab salam. Syah, jawab. Aku dah malah dah. Aku ni buat baik dengan orang, buat macam mana pun, orang yang aku tolong orang nyanyi aku. Puaslah hati kau kan. Kau puas kan? Kawan kau dah sampai nak larikan diri daripada sini. Dia bantal aku tu. Ni bantal aku Mat. Ayat buat kelakar tak payah. Mat. Tak muat Mat. Dah. Ini lah kawan. Aku macam mana? Kau ikutlah dia sebab dia orang baik, aku orang jahat. Dia tak nak kawan dengan aku Be. Aku pergi. Kali ni kau jangan tahan aku. Tak payah tahan aku. Tak payah tahan aku. Aku tak nak. Aku dah tak nak. Aku tak tahan. Time aku tadi kau malukan aku. Oh, kau diberhenti, kau sign. Sekarang kau nak tahan. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Lagi sekali kau tahan, aku turuk kau. Aku tak tahan. Bertukar. Oh, kau gelak. Aku kena berhenti, kau gelak. Oh, seronok. Hiburan lah ni. Lawak apa ni? Dah lama letak. Kalau betul tak tahan aku, aku bagi tahu kau kau tahan aku macam mana pun, aku memang tak nak. Aku tak tahan. Ya.
Aku tak tahu. Habis kalau kau tak tahan, macam mana aku tak boleh keluar? Almari besar ni. Pintu besar ni. Almari. Okey, aku pergi. Kalau itulah yang kau nak aku pergi, aku pergi. Tak apalah. Kata orang tu tak. Bos, saya tak tengok siapa yang datang. Orang bersorak pun saya dah tahu. Terima kasih Cik Itulah, Jamil. Selama ni Cik Jamil bagi saya peluang. Mak, Cik Jamil bagi saya, yelah sikit sebanyak saya makan rezeki kat sini kan. Saya nak minta maaf kalau ada terambil apa-apa barang-barang Cik Jamil ke, ataupun ada makan minum minta halal Cik Jamil. Zubir, kalau barang-barang saya tu saya tak kisah, tapi barang orang kena pulangkan. berapa? Sakit. Masih tak percaya Cik Jamil? Ya. Kak, minta maaf Kak. Saya nak minta halal pun nanti akak cakap saya yang ambil. Tapi terus terang Kak, mak saya tak ajar saya buat benda tu. Begini Cik Jamil. Bos, Zubir, nanti dulu. Kau pusing balik. Barang-barang, baju, beg, kasut semua kau punya. Tapi almari company punya. Saya hantar balik. Terima kasih Cik bos. Jamil. Ini agaknya yang dipanggil backpackers. Betul. Sebenarnya saya yang salah letak. Oh. Pagi tadi saya buka almari nak ambil baju, saya terjumpa benda ni. Sakit hati. Tadi saya minta maaf lah bagi pihak isteri saya ni. Ya. Tuan, mungkin Nak kena. maaf tu saya boleh maafkan. Ya. Tapi tipulah kalau parut tu tak ada tuan. Kesian kat diorang ni. Kita jangan pandang rendah pada diorang ni semua. Cik, nak ke saya ambil skrip kat belakang? Saya rasa jangan. Oh jangan. Sebab saya rasa saya main bedal lagi benda ni semua. Cik, Okey. Jadi kita jangan terburu-buru dan pastikan kita kena hormat pada diorang semua ni. tapi cik, hati ni masih sakit tau cik. Boleh cik saya sound sikit je. Gua bedah malu lu tahu tak? Be. Geram orang.